Sebelum ni saya dikongsikan satu video yang bertajuk analisis harga tuju chart SCPO time frame 5 minit untuk sesi dagangan 30 Mac 2026 dan seterusnya. So untuk video pada kali ini kita tengok apakah gerakan chart untuk sesi dagangan 30 Mac 2026 setelah pasaran ditutup. Okay. So memang sangat lumayan gerakan untuk sesi dagangan 30 Mac ni. Kenaikan sebanyak hampir 200 tick. Okay. So mari kita tengok gerakan awal sehingga pasaran ditutup dan apakah hala tuju gerakan yang seterusnya. Semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan trader yang menontonnya. Sekadar pembelajaran semata-mata. Okay, recap untuk analisis yang dibuat. Jika opening untuk sesi pagi pasaran 30 Mac 2026 dibuka di atas aras 4642, maka potensi akan mencari aras resisten di 4799 dan masuk ke kotak merah mencari R4742 dan 4812. Okay, ini adalah sesi pagi. Kita dapat lihat dia dibuka gap up di atas 4642. So kita boleh kotakkan candle opening tu yang berwarna biru tu, dan dapat kita lihat pada pukul 11.30 pagi lebih kurang munculnya candle yang warna purple. Okay, so based on kita punya indikator setup rules dan SOP, apabila munculnya candle warna purple, dia trigger untuk gerakan bullish. Okay, candle yang warna purple, hitam, biru dan kuning ni kita kenali sebagai reference candle. Dan reference candle ni dia perlu valid. Okay, jika dia valid, maka dia akan meneruskan gerakan berdasarkan dia punya setup. Okay, contohnya macam ni kan. Sekadar pembelajaran, candle purple tu valid. So bila candle purple dia valid, maka dia punya gerakan ke atas. Okay, dan ini adalah chart apabila sesi pagi ditutup. Seterusnya ini adalah chart apabila sesi petang dibuka. Okay, dia buat satu high yang baru iaitu di 4680. So based on kita punya setup dan SOP, selagi candle di atas garisan dot hitam tu, selagi tu dia ada potensi untuk gerakan bullish. Ya, ini adalah gerakan yang seterusnya. Dan terus breakout aras R4700. Seterusnya terus cari aras R4743. Okay, ini adalah pukul 5.22. Persoalannya, adakah hari ini akan terus mencari R4812? Okay, setakat pukul 5.22, kenaikan sebanyak 154 tick. Okay, cuma masa tu R dia di 4788, 4795. So potensi untuk reject dan junam tu masih ada. Sebab apa? Sebab chart bergerak zigzag. So di sini kita dapat lihat dia reject aras 4788. Okay, and then sebatang dia keluar candle warna hitam. Target kita 4763, line merah kat bawah tu. Tu dia. Terus sampai 4763 kan. Terus sampai dan pantul di situ. So beginilah chart apabila sesi petang ditutup. Masih dalam gerakan bullish dan dia membuat pantulan di support 4763 tadi. Cuma sesi malam dah ada hal sikit, so tak sempat nak share chart. Tapi ngam dia sampai kita punya aras target kotak merah tu di 4812 dan terus breakout membuat high yang baru di 4825. Okay, so dapat kita lihat di sini juga candle purple tu valid. Maka dia sambung gerakan bullish ke atas. Cuma pada pukul 10 tadi memang dah sampai puncak R4825, 4840. So ini adalah chart sudah sampai puncak lah, 4825. Memang dia reject dari situ dan dia buat pattern evening star. Okay, ini adalah gerakan yang seterusnya. Dan dia ada aras support di 4789, 4786. Ngam-ngam pantul di aras 4789 dan 4786 tu, dan ini adalah chart apabila sesi malam ditutup. So memang berdasarkan analisis kita sebelum ni, target dia akan mencari aras 4812 iaitu di kotak merah ni. Okay. So untuk gerakan yang seterusnya, kalau untuk sesi yang seterusnya tak bocor aras 4775, maka dia akan keluar semula daripada kotak warna merah tu dan akan menguji arah resisten 4825, 4837, seterusnya 4870, 4967, 5007 dan 5034. Okay. So, begitulah secara teorinya. Sekadar pembelajaran. Semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada
rakan-rakan trader yang menontonnya. Jika berminat untuk belajar tentang setup rules dan SOP trading SCPO dan sertai grup support Telegram untuk pembelajaran dan guide yang berterusan, boleh klik link di profile bio atau boleh komen di ruangan komen. Okay? So, terima kasih kerana menonton dan selamat berdagang.